Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi mendengar ataupun melihat tutorial saya kali ini. Okey, saya Kadri dari usahawanmelayu.com. Untuk kali ini saya akan berkongsi dengan anda bagaimana cara untuk install template Joomla ke server kan. Okey, bagaimana nak buat installation Joomla, yang mana saya akan gunakan template dari Rocket Team yang akan saya install ke server saya. Okey. Caranya sebenarnya tak susah, tapi perlukan pengetahuan juga tentang beberapa hal teknikal. Okey, yang pertama sebelum kita nak install kita punya template ataupun kita punya installation Joomla punya template tadi ke server kita tadi, nombor satu kita perlu ada domain. Kalau tak ada domain memang tak bolehlah kita nak installkan template kita tadi. Jadi anda perlu beli satu domain dulu, dapatkan cPanel password dan username-nya dahulu, baru boleh buat. Kemudian yang kedua anda perlu ada template lah, contoh template. Anda boleh dapatkan daripada banyak jenis-jenis template yang ada, sama ada yang percuma ataupun berbayar. Contohnya saya ni dapat template yang berbayar. Okey, daripada Rocket Team. Okey. Jadi saya teruskan bagaimana cara untuk kita memulakan installation. Yang pertama kita perlu layari cPanel kita dulu. Katakan saya dah ada cPanel saya yang saya gunakan domain clubusahawanonline.com /cpanel. Okey. Kemudian saya masukkan username password dan saya login ke dalam cPanel area lah. Okey, ke dalam cPanel member area. Okey. Langkah seterusnya saya perlu ke bahagian file, ke bahagian file manager. Saya klik file manager. Kemudian apabila keluar file manager directory selection, okey, di bahagian web root ataupun public, saya pilih web root ataupun public HTML ni, saya klik go. Jadi langkah pertama kita perlu upload dahulu Joomla punya installation, ataupun kalau dalam Rocket Team tu dia panggil quick start dia tadi. Jadi kita klik folder upload ni klik folder upload ni. Okey, bila keluar upload file macam ni, kita perlu browse dahulu kan. Jadi pastikan kita dah ada Joomla punya installation ataupun template yang telah kita pilih. Kalau belum ada, kita boleh gunakan yang standard. Anda hanya perlu pergi ke extension.joomla.org saja kan. Anda dapatkan daripada sana percuma. Ataupun anda boleh dapatkan di mana-mana website yang ada menyediakan template untuk Joomla ni. Contoh saya gunakan Rocket Team ni. Okey, di sini saya gunakan template daripada Rocket Team. Saya gunakan MetaMob namanya. Okay, saya klik open. Kemudian saya pilih file yang mempunyai installation Joomla. Kemudian saya klik open. Pastikan kita pilih file zip dia tadi kan. Kita upload file zip. Jadi bila dia file zipnya dia kecil. Jadi proses mengupload tadi tu tak lama. Mungkin ambil masa dalam 4 ke 5 minit saja. Okey. Sementara kita menunggu proses penguploadan ni selesai, okey. Jadi kita boleh membina database kan. Jadi kita nak buat website Joomla ni, kita perlu bina database kan. Kita perlu bina database. Jadi kita ke bahagian database di dalam cPanel account tadi. Kemudian kita klik database, MySQL database. So kita perlu create a new database Kita perlu create a new database. Katakan saya nak namakan database saya ni demo 1. Okay, demo 1. Saya klik create database. Okey, bila kita punya database telah terbina, kita go back
balik, go back. Jadi dah ada. Jadi di sini dah ada kan kelab nama demo 1 kelab Busa underscore demo 1 ni saya punya database lah. Okey. Kemudian saya perlu buat MySQL user kan. Jadi saya perlu buat user. Katakan saya nak namakan user ni Kadri itulah. Okey. Kemudian kita perlu masukkan password di sini, buat satu password. Jadi pastikan password ni tadi anda ingatlah, anda perlu catatlah password ni. Simpanlah dalam, mungkin kena simpan dalam file notepad dah, mana-mana pun kita perlu save. Jadi kita perlu ingat password ni. Jangan lupa pula, nanti susah pula nak login nanti. Okey, create user. Saya ke add user to database. Jadi saya pilih tadi Kadri 2. Oh, Kadri 1 ni dah ada. Betul lah. Okey, so di sini ada user and database. Jadi kita copy dulu. Sebab nanti kita akan guna dalam installation nanti. Jadi kita paste dulu kat notepad. So kita okey, seterusnya kita perlu select ni all privilege ni. Select je semua ni. Kemudian klik make change. Okey, setelah selesai kita boleh go back. So bahagian database kita dah selesai kan. Kita dah bina database dan user dia. Okey, kita check sekarang ke bahagian upload tadi. Okey, apabila di sini kita tengok dia tertera complete, so kita punya installation telah berjaya lah. Okey, so kita pergi balik ke bahagian public HTML tadi. Kemudian kita right click di bahagian tengah ni, right click ada reload ni, kita refresh je balik lah. So bila kita refresh, dia akan keluar satu folder installation dia ataupun template Joomla yang telah kita pilih tadi. Macam saya pilih tadi MetaMob. So sini ada Joomla _rt _metamob _j file.zip. So ini file zip, jadi kita perlu extract dia dulu lah. Cara dia kita klik folder ni, kemudian kita klik extract. So extract file. Tunggu sebentar. Dia tengah extract. Okey, so ini adalah file dan folder-folder yang telah daripada untuk installation Joomla ni kan. So just kita klik close. So semuanya dah ada di sini. Kan kita dah berjaya install Joomla template ke server kita. Untuk kita periksa sama ada berjaya atau tidak, kita just copy domain kita ni. Copy domain ni. Clubusahawanonline.com ni saya copy. Kemudian saya pergi ke browser yang baru. Kemudian saya paste dan enter. Okey, so bila keluar Joomla installation ni, so kira hampir berjaya lah kan pada installation Joomla tadi. Okey, so langkah yang seterusnya kita perlu klik next lah. Di sini ada bahasa, dan kalau biasa kita gunakan English lah. Kita next. Kemudian ni tak ada apa, kita next saja. Ini pun tak ada apa, license, kita next saja. Okey, di bahagian database configuration, okey, ni kita perlu tulis di bahagian hostname localhost. Perlu type localhost. Ni kebiasaan. Okey, username ni ni yang tadi tu. Kita perlu ambil yang username yang kita pakai tadi, user tadi. Okey, password yang kita buat tadi lah. Jangan lupa tulis dalam buku password ni. Nanti tak ingat, susah. Kena cari balik. Kemudian copy database, kita klik database name di bahagian database name. Okey, selesai. Dah selesai kita masukkan basic setting ni, kita klik next. Okey, kita klik next. Okey, di bahagian FTP configuration ni pun kita tak perlu buat apa-apa. Kita hanya klik next. Okey, dalam main configuration ni, okey, ini kita perlu buat site name ni kita kena tulis lah apa nama website kita tadi, berkenaan dengan apa. Katalah saya nak tulis ni, saya tak nak tulis apa-apa, saya just tulis Club Usahawan Online sajalah. Okey, email, masukkan email yang sebenar kita. Masukkan password. Okey, password ni password Joomla ni kita perlu security yang agak tinggi. Takut orang masuk hack nanti kita punya web, jadi kita perlu dapatkan password yang kuat lah.
Saya gunakan strongpasswordgenerator.com dan saya hanya klik generate kat sini. Katalah ini password saya ambil yang ni lah. Ini password pelik-pelik sikit ni. Memang orang tak tahulah. Kalau dia tahu juga tak tahulah nak buat apa. Jadi ini saya namakan user dia. User saya ambil admin. Okay. Password saya pilih yang ni ya. Password saya save dulu simpan kat notepad. Kemudian saya pergi ke bahagian ni. Saya paste. Okay. Dia automatic kita punya username. Ini adalah untuk kita login admin area nanti ya. Ini password untuk login admin area. Okay. So di sini ada install default sample data. Just klik install sample data. Ini untuk apa? Memudahkan kita nanti nak edit web kita nanti. Kalau tak ada sampel data, proses untuk mengedit tadi menjadi susah sebab dia akan bagi template yang kosong, betul-betul kosong. Jadi sukar. Okey, dah selesai kita sampel data kita dah install. Kita boleh klik next. Finish. Maksudnya kita telah berjaya lah install jumlah template kita tadi ke server kita. Jadi untuk kita melihat template kita tadi tu, kita perlu ke ruang admin. Tetapi sebelum tu kita perlu buat satu benda yang penting, iaitu kita perlu remove the installation directory. Maksudnya kita kena delete dulu file installation kita. Jadi kita kena kembali ke public HTML kita tengok ada satu folder installation. Kita perlu klik delete. Jadi ni kalau ini untuk security lah. Okay. Kemudian kita balik kembali ke bahagian yang jumlah installation tadi, yang finish tadi tu. Kemudian kita klik admin. Kemudian kita masukkan admin. Dan kita masukkan password kita tadi. Setelah kita masukkan password. Okey, jadi kita ke bahagian administrator ataupun ruangan pengurusan pentadbiran. Jadi bila kita dah ke ruangan ni, maksudnya kita dah berjaya ke bahagian belakang website jumlah kita. Untuk lihat bahagian hadapannya, kita perlu klik preview. Okay. So inilah dia template MetaMob daripada template yang saya ambil dari Rocket Team. Jadi ini template dia, nampak menarik. Ada banyak bahagian home feature-feature dia, ada menu-menu dia, jadi kita boleh check. Okay, nampak? Ini dia punya menu lah. Home. Kembali balik. So untuk belajar edit template ni, jadi perlukan tutorial yang lain. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan dalam tutorial yang lain bagaimana nak edit modul-modul ni, nak tukar kepada konten-konten ni kepada website kita nanti ya. So saya rasa setakat ini saja untuk tutorial cara untuk kita install jumlah ke server kita tadi kan, template jumlah ke server kita tadi. Okey. Saya harap kawan-kawan dapat manfaat daripada tutorial yang saya buat ini. Jumpa lagi di tutorial lain. Saya Kadri dari usahamelayu.com. Ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.